bikin aku terperanjat dah. Kenapa pakai topi besi? Kan dah masuk soja lah. Ya Allah, uang emas. Dari mana Kanda curi uang ini? Kanda bukan curi, kawan Kanda kasih dah. Kawan Kanda siapa? Kawan Kanda siapa? Kau berapa banyak mau tanya dah? Kau pergi rumah Kanda Kasim Baba, pergi pinjam cupak lah. Pergilah, kalau aku tangan sekarang. Pergi. Baiklah. Alamak, tengoklah, perempuan ni tak mau tutup pintu pula. Mak Encik Nursia. Kenapa datang di pintu belakang? Ada hajat apa, Mak Encik? Margina, saya datang nak pinjam cupak. Oh, baiklah. Nanti saya beritahu Tuan Kasim Baba, ya? Baiklah. Silakan masuk, Mak Encik. Nak, Kanda? Sedap tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu puasa lah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Mak Encik Nursia mau berjumpa. Suruh dia pulang, Mak. Malam-malam tak boleh pinjam gandum lah. Bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik. Apa muskil pula Alibaba mau pinjam cupak? Ya, Alu ya? Apa Dinda tak tahukah pasal Alibaba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marah ke? Kanda pergi tengoklah. Tunggu sebentar, Mak Encik. Tuan Kasim Baba mau berjumpa. Baik. Oh. Ya, Nurja. Apalah Alibaba mau bikin dengan kami punya sukan? Saya tak tahu, Kanda. Saya hanya jalankan perintah. Ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh. Ya, Loya. Ya, Kanda. Allah, Mak lekaslah sikit. Nursia sudah tunggu. Bukan main lama sangat. Nursia, apakah kamu ni sudah makan ke belum? Sudah, Kanda. Kalau belum makan, marilah makan rumah abang. Ada roti, ada kurma. Abang sumpahlah, wallah, abang tak kerukutlah. Ini dia, Kanda. Nursia, inilah cupak. Terima kasih. Dinda pulang dulu. Nursia, nanti abang bukakan pintu. Terima kasih. Alu ya, Kanda sungguh muskil di atas kepala Kanda, Aluha. Alu ya, Kanda sungguh muskil di dalam kepala batu Kanda. Alibaba dia satu orang yang miskin. Apa dia mau bikin dengan Kanda punya sukan? Kanda mau pergi tengok. Kanda, nanti dulu, Kanda. Nanti. Sabar-sabarlah, Kanda. Kanda jangan pergi, sebab Dinda sudah lekatkan getah di belakang punggung cupak. Allah, Alu ya, Kanda tidak sangkalah Dinda punya otak bergeliga macam boleh bikin batu cincin. Alu ya, Dinda masuk kurma tadi bukan main sedap macam batu. Baik.
Kanda buka baju, tak buka topi. Sojar kena turun pangkat dah. Mana cupak? Satu. Kanda hairan lah apa Alibaba bikin dengan Kanda punya sukat belum kasih balik sudah malam-malam begini. Hah? Kanda, sabar-sabarlah Kanda. Iya, macam Kanda boleh sabar. Jangan-jangan dia kasih masuk Kanda punya sukat ke pajak gadai. Alamak, malam-malam mana ada pajak gadai? Iya, tak iya pula. Malam-malam mana pula ada pajak gadai. Tapi apa dia bikin dengan Kanda punya sukat? Apa yang disukat? Ini macam lama-lama bankrupt. Si habis jahanam lah. Kanda pendeknya. Nak buat tinang, buat tokang, dia buat tai dijai. Ya, Nusia. Linda kembalikan cupak ini ke rumah Kanda kasih Baba. Baik. Tegas. Alamak, perempuan ni tak mau tutup pintu lagi. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Ini macam yang bagus. Mana dia belum antarnya sekarang? Kanda, bukan di sini, di sana. Kanda dia di sini. Alamak, di sana, Kanda. Ini dia cupaknya, Kanda. Terima kasih, Norsia. Pulang dulu. Baik, Norsia. Alamak, Mas. Mas. Kanda sakit kepala? Bukan kepala dah, hati ya. Mas, Kanda punya adik Alibaba sudah lebih kaya daripada Kanda lah. Mas, Kanda Al-Mukarram lah. Mas. Kamu bin Singh. Sign sini. Gaji kamu 150 dirham. Kamu bin Kahar ya? Sign sini. Gaji kamu pun 150 dirham. Baik, Cik. Kamu mau taruhan ya? Baik. Sign sini. Gaji kamu pun. Hai. Siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku biar rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa ke dana, 1 sen haram pun tak ada.
Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. 150 darham. Ben saja. Saya sana. Gaji kamu 30 darham. Hai? Saya saja, Encik. Apa pasal lain orang dapat 150 darham, saya dapat 30 darham? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Hai? Potong habis? Potong habis. Alamak. Tak juli aku bulan ni. Ben pijit. Oi, pendek. Apa sangkut itu menung? Pasal gaji kena potong lah. Lain kali jangan banyak ambil IOU dah. Oi, nanti lah. Oi, pendek tu. Watashi ara matairu banyak cantik lah. Ara matuan. Dia menari dah gerik. Oi, kawan-kawan nanti. Pendek. Engkau jangan susah hati lah, Pendek. Kalau engkau tak ada wang, aku boleh belanja lah. Nanti. Apa guna tunggu lama dah? Mari kita keluar joli dah. Celaka engkau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? Oi, hai. Siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dapat biar? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cik, kalau tak boleh kerja overtime pun, tak apalah, Cik. Tapi, saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cik punya buah. Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Mari. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Mari ya Habib. Mari ya Syekh. Mari ya Sidi. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Sini ada nombor 1 sampai 6.
1, 3, 4, 5, 6. Ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam. Nombor berapa pun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 dirham, saya bayar 100 dirham. Kalau awak tikam 10 dirham, saya bayar 1000 dirham. Kalau awak tikam 1000 dirham, saya bayar ribu dirham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Alamak, nanti. Nombor 2 lah. Mari kita lihat. Mari nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Jangan putus asa. Tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam? Saya buanglah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Alamak, nombor 2 lagi lah. Apa boleh buat nombor 2 lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Alamak, tiada siapa pun yang kena. Nombor 2 saya menang lagi lah. Mari. Jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Awak pun boleh jadi lekas saya. Tikam. Tikam. Jangan putus asa. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam? Saya buang ini dadu lah. Nanti aku nak tikam lah. Kau orang miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu pasal sekarang aku sudah jadi papa kedana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nombor 2. Aku nak tikam nombor 2 lah. Nombor 2 tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya punya pasal aku tikam nombor 3. Bagus. Sekarang saya buang ni buat dadu lah. Sekarang mari ikut sama saya. Alamak, lagi nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Alamak, nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Ya, dia siapa pun yang kena nombor 2. Saya menang lagi lah. Sekarang saya mau pulang dah. Mana lagi lah? Nanti dulu. Nanti saya jangan dulu dah. Saya tak boleh buka. Ini buat dadu lebih daripada 3 kali dah. Itu petua guru saya lah. Kalau awak mau, minggu boleh dah. Sekarang saya mau pulang. Mana kau ini macam? Berapa banyak aku kalah lah. 3 bulan punya simpan, semuanya habis. Ini hari paling banyak uang lah. Ya. Kenapa dia berhenti? Dua kalah naik. Mari kita ikut sama dia. Yush, mari. Oi, Benin! Pendek, apa tahu Mek berhenti lah? Dah sehingga banyak baik ini hari lah, Pendek. Anda koreka? Minang nimbang kah? Semua nombor 2 kah? Betul kau pandai lah, Pendek. Itu pasal aku buka 3 kali. Kalau aku buka 4 kali, tentu aku kena bedal lah. Aku macam semua orang lari ni lah.